warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama kali bersama-sama kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan lipat kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam inilah untuk sama-sama kita belajar sikit sebanyak untuk masa yang sikit saja lah. Setengah jam ke 40 minit lah. Boleh? Dan kita masih di tajuk yang minggu lepas lah ya. Minggu lepas belajar apa belajar? Doa memang doa lah. Tapi pasal apa kita kena banyak bicara pasal doa? Pasal sebenarnya dia banyak maklumat. Kan Al-Imam An-Nawawi kira apa karang Al-Azkar dia sebahagian besar pasal doa. Memanglah zikir tapi dia doa. Dan banyak kesesatan ni dia boleh muncul dalam doa pun sebenarnya. Kita ulang kaji doa gitu kan. Betul tak? Minggu lepas pasal makna doa je tak? Doa apa makna Faizal? Pak tanya Faizal pasal dia. Doa ni ialah dipanggil soal ataupun tolak. Mintalah. Ya Allah Taala. Idza sa'alaka ibad apa? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kamu minta dengan Allah Taala dekat. Ataupun tanya. Soal ni tanya, tapi dia juga makna minta. Orang Arab kalau dia kata minta pun dia panggil soal. Tanya pun dia soal juga. Kan? Dia benda sama. Talak pun makna minta juga. Ataupun mencari sesuatu tu panggil talak tu dah tu. Yang kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Betul? Talak tu makna meminta, mencari, menuntut ilmu, mencari ilmu, meminta ilmu adalah satu farduan ke atas orang Islam. Itu dia panggil hadis Ibnu Mas'ud. Tapi dia hadis sebenarnya hadis yang dhaif. Lagi makna dia apa lagi Bezal? Antara makna yang penting juga yang banyak dipanggil muncul orang keliru ialah dipanggil doa ialah isti'anah. Doa ni ialah minta tolong. Doa ni minta tolong. Allah Taala kata dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau yang kami sembah, kau yang kami minta pertolongan. Allah Taala letak dekat-dekat dua tu kan. Dia dalam Quran ni dipanggil al-i'jazul lughawi. Apa nama mukjizat bahasa dalam Quran dan juga dalam sunnah Nabi. Kalau dua perkara disebut sekali, makna dia memberi perkaitan dan ikatan yang rapat antara keduanya. Dia mesti kan Allah Taala kata dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau yang kami sembah, kau yang kami minta pertolongan. Dia satu ayat itu Faizal, tapi dia ada dua makna. Dan dua benda ni sebenarnya dia merangkumi seluruh kehidupan manusia sebenarnya. Semua hidup kita semua duduk dalam dua ni. Orang faham dua ni dia akan jadi manusia. Orang tak faham dua ni dia tak jadi manusia lah. Dia tak jadi hamba Tuhan lah. Satu dipanggil ibadah, iyyaka na'budu. Satu lagi dipanggil isti'anah, wa iyyaka nasta'in. Itu doa. Makna doa yang utama juga kata Imam Zakaria Al-Ansari, dia ulama Syafi'i besar lah tahun 900 Hijriah. Dia antara ulama Syafi'i yang digelar sebagai Syekhul Islam. Kita ni bila sebut Syekhul Islam biasa merujuk Ibnu Taimiyah lah. Ataupun sekali-sekala kadang-kadang ada juga ulama hadis yang panggil Ibnu Hajar sebagai Syekhul Islam. Tapi dalam mazhab Syafi'i sudut fiqh bila sebut apa nama Syekhul Islam, dia lebih merujuk kepada apa nama Abu Yahya Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala. Pertama ibadah. Kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau yang kami sembah, kau yang kami mohon pertolongan. Isti'anah ni makna minta pertolongan, minta bantuan. Allah Taala kata pertama dia satu ayat tapi dia dua perkara. Yang menjadi induk kehidupan manusia. Pertama ibadah.
Apa dia ibadah ni? Sembah Tuhan lah. Apa Allah Ta'ala suruh, kita buatlah sembahyang, puasa, baca Quran, berzikir, buat baik. Itu semua ibadah. Kan? Dan kita kena buatlah ibadah ni sebagaimana yang Allah Ta'ala suruh lah. Terutama ialah perkara-perkara yang qat'i, yang sahih lagi sorih. Dahlah sahih, sorih pula. Tahu sorih? Sorih ni makna jelas. Sahih dan sorih. Sahih itu makna sahih lah. Sorih itu makna jelas. Yang mana bila ada sahih, ada sorih, maka biasa ulama akan bersepakat. Ulama tak khilaf. Ulama ni pasal apa dia jadi khilaf banyak dalam setengah-setengah perkara? Pasal nas tu sendirilah, ada yang tak sahih dan ada yang tak sorih. Kalau sahih, sorih semua sepakat. Kan? Mana-mana ibadah yang sahih lagi sorih, kita kena buat lah. Yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya kita kena buat setakat yang kita mampu. Dan sebenarnya apa ada dalam syarak pun tak berat mana pun. Belakang ringan-ringan, kita buat belakang ibadah ni, kan? Tapi orang kata atas iman dan juga keistiqamah yang dia nak, yang dia ada, tu je. Kan benda tak berat mana pun, tapi pasal tak ada iman ataupun kurang iman. Kadang iman tu ada, kita buat juga sekali-sekala, tapi istiqamah tu tak ada. Kan? Macam semayang lah. Semayang ni bukan benda orang kata berat mana pun, tapi pasal bagi berat, pasal tak mahu. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Ta'ala kata apa? Wasta'inu bis sabri was salat. Sama. Allah Ta'ala sebut isti'anah dalam Al-Fatihah. Fatihah dibaca dalam solat. Kan? Kemudian Allah Ta'ala sebut juga dalam surah Al-Baqarah isti'anah. Allah Ta'ala kaitkan pula dengan solat. Minta tolong semayang, minta tolong semayang. Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolong Allah Ta'ala dengan jalan semayang. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dia ni berat melainkan kata orang yang khusyuk. Allah Ta'ala kata semayang ni berat. Melainkan orang yang nak lah, orang yang rasa kuasa, ada iman lah mana ni. Kenapa? Isti'anah. Sebab tu kita ni sebenarnya kebergantungan kita dalam kehidupan isti'anah tu dipanggil. Allah Ta'ala kata engkau yang kami semua, kita buatlah. Yang kedua, engkau yang kami minta pertolongan. Maknanya segala perkara, kebergantungan kita, kepercayaan kita dan penyerahan hidup kita ni semua pada Allah Ta'ala. Tama-tama dalam doa lah. Kan? Kita tak perlu cari hak lain untuk doa ni. Bahkan doa ni dipanggil satu syariat yang mudah lagi ringan. Tak payah buat baik-baik. Dan kita boleh doa pada bila-bila masa. Mereka pada setengah-setengah tempat yang dimakruhkan. Tu je lah. Doa. Kan? Dan sebaik-baik doa ni, contoh yang telah ada dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi. Itu je. Satu hari ada seorang sahabat nama dia Ibnu Sa'ad. Saya bagi contoh kan. Ni riwayat Abi Dawud. Dalam bab doa dia sebab lah cerita ni. Satu hari Ibnu Sa'ad ni doa. Allah ni contoh lah, contoh. Doa antara yang dimakruhkan oleh Nabi SAW ialah berlebih-lebih dalam meminta, sedangkan perkara tu dia panggil dah ada pun. Ada Ibnu Sa'ad ni dia doa, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa na'imaha wa bahjataha. Wahai Tuhan, aku minta syurga. Ibnu Sa'ad ni dia doa lagu tu. Aku minta syurga wahai Allah. Dan kesenangannya dan nikmat yang ada dalamnya pada dia. Dia doa lagu tu lah. Dan kaza wa kaza, dia minta belaka, minta air dalam syurga, minta bidadari dalam syurga, dia minta belaka hak dalam syurga. Lepas tu dia kata pula, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung daripada neraka. Wa salasilaha wa aghlalaha kaza wa kaza. Aku berlindung daripada api neraka. Aku berlindung daripada rantai neraka. Aku berlindung daripada besi dalam neraka. Aku berlindung sosok. Satu-satu dia sebut. Bapak dia dengar. Bapak pun dia kata, ya bunai, wahai anakku. Sami'tu Nabi yaqul, aku dengar Nabi kata. Bila sesuatu hadis ni saya beritahu sikit kan. Kalau dia ada perkataan sami'tu Rasulullah ataupun sami'tu Nabi, dia tak sama dengan qalan Nabi. Tuan-tuan baca mungkin tuan-tuan ingat sama lah.
An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat sama dengan An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia tak sama.